Okay, hai. Assalamualaikum semua. Nama saya Ain. So, hari ni Ain nak share kat korang satu projek yang memang cantik. Lokasi dia dekat mana tau? Dekat area Bukit Katil, berdekatan dengan masjid, berdekatan dengan sekolah, berdekatan dengan kedai-kedai makan. Salah satu contoh KFC, McD, Coffee Bean, petrol station dan seterusnya. Memang banyak sangat. Okay, rumah di belakang saya ialah teres 2 tingkat. Dia ada 2 type, okay, 22 x 65 dan juga 22 x 70. So, belakang ini ialah 22 x 65. Harga dia tak lebih daripada 500, harga dia 470 lebih sahaja. Dia juga memiliki carport iaitu imprint tiles. Okey, dia dah siapkan imprint tiles, boleh memuatkan untuk 2 kereta. Inilah ruang tamu di belakang saya, besar sangat dan cantik. Korang boleh tengok, dia sangat minimalis dan orang kata luas sangat. Sedap mata memandang, guys. Okey, nak tengok dia punya ruang makan. Jom kita pergi ke ruang makan dia, guys. Ini adalah kawasan ruang makan, dining area yang boleh memuatkan ramai orang juga. Dan dia ada satu lagi storeroom dekat sini. Okay, rumah ni berkonsep open. Open maksud dia punya layout L-shape. Daripada buka pintu sampai terus nampak dapur. Tapi kalau korang tak suka konsep open, kita suggestkan korang buat sliding door macam ni. Ataupun kita panggil glass door. So korang tengok. Ini kawasan kitchen area dia memang sangat besar dan sangat luas. Untung siapa yang beli projek ni. Besar kan? Korang mesti fikir nak letak washing machine kat mana kan? So ni boleh letak washing machine, korang boleh buat laundry area ataupun korang boleh buat sidai baju. Kalau rumah tengah pun korang ambil, korang jangan risau tau sebab rumah dia tak gelap, dia ada pintu papan dan juga pintu sliding door. Ini adalah bilik bawah. Setiap bilik dia ada bilik air tersendiri. Jadi rumah ni bawah ada satu bilik dan juga satu bilik air dan atas ada 3 bilik dan juga 3 bilik air. So tak perlu kongsi. Rumah ni dia ada satu ruang tamu lagi tau. Dekat atas ada ruang tamu. So selesa untuk korang letak sofa dan juga untuk letak TV. So korang boleh bersantai dekat situ dengan family. Tapi apa yang lagi menarik saya nak bagi tahu, ada package yuran peguam adalah percuma. Siapa cepat dia dapat, korang boleh contact saya untuk tahu lebih lanjut. Okey, jumpa di WhatsApp.